saya minta supaya kita sentiasa menyaring maklumat, membuat semakan terutama dengan media arus perdana. Semaklah dengan utusan Malaysia. Kita perlukan, mereka seringkali melihat kepada bukan sekadar tokoh tapi seorang pemimpin yang boleh mendampingi mereka, boleh berada bersama mereka, menyelesaikan masalah mereka. Dan kadang-kadang masalah ni dia bersifat sangat lokal. Dia melibatkan nak cari kerja ataupun ada isu-isu yang memerlukan keprihatinan dan juga perhatian yang sangat-sangat fokus. Jadi saya lihat anak-anak muda, mereka juga mungkin akan follow. Dia ada apa disebut sebagai FOMO, fear of missing out. Jadi kalau dia tengok kawan-kawan dia semua cenderung ke sini, maka mungkin dia pun akan cenderung ke sini. Tapi dia complicated sebab akses kepada maklumat itu sangat mudah. Dia boleh dapat maklumat daripada WhatsApp, Facebook, TikTok, tapi belum tentu maklumat yang diterima tu betul ataupun tidak. Jadi saya rasa ada kebanjiran maklumat untuk anak-anak muda, tapi mungkin perlu kita tingkatkan kesedaran civic awareness supaya mereka tahu apa maksud bila mereka membuang undi. Fight the clean fight. Kita bertarung atas prinsip, atas fakta, atas prestasi. Kita tahu calon-calon seperti Datuk Zunita banyak berbakti kepada Don Pilah. Kita tahu Tok Min banyak membantu bersama ada anak muda mendapatkan laptop untuk mereka yang berumur mendapat bantuan. Dan hari ini kita tahu antara manifesto yang dibawa oleh Tok Min dan juga pasukan Pakatan Harapan termasuklah allowance untuk datuk-datuk adat, ketua-ketua adat, dan juga ada, kalau untuk sebelum ni diberikan bantuan kepada yang berusia 70 tahun ke atas, sekarang dah dikurangkan ke 65, dan mereka yang berusia 70 tahun ke atas akan mendapat lebih bantuan. Jadi Tok Min, pasukan Pakatan Harapan, sekiranya kita diberikan mandat sekali lagi untuk mentadbir, saya percaya bukan hanya akan diurus dengan lebih baik, tapi manfaat kepada rakyat akan dapat dinikmati dengan lebih terus dan berkesan. Ya, media sosial bukan semua yang diletakkan itu betul ataupun benar. Saya minta supaya kita sentiasa menyaring maklumat, membuat semakan terutama dengan media arus perdana. Semaklah dengan utusan Malaysia, semaklah dengan TV3, semaklah dengan RTM bernama Astro Awani, Sinchu Jitpo, dengan Makal Ose. Semak maklumat yang kita terima sebab bukan semuanya betul. Dan kadang-kala ada media yang mungkin buat pelaporan tapi maklumat itu diberikan update, maklumat terkini. Jadi sentiasa semak dan cek maklumat yang terkini. Contoh, semalam ada pelaporan di laman web Sinchu yang menyatakan YB Anthony Loke ada membuat kenyataan mengenai laporan RCI tabung haji. Tapi sebenarnya bila kita semak audio, beliau tidak langsung bercakap tentang laporan tersebut. Jadi Sinchu juga telah memberi maklumat terkini dan memohon maaf di atas kekhilafan. Jadi kepada semua, tak kira muda ataupun yang veteran, hati-hati dengan sebarang maklumat yang kita terima dalam media sosial, terutama dalam WhatsApp. Kita lihat kebarangkalian, kebanjiran maklumat separa benar ataupun palsu itu mungkin agak tinggi. Terutama semak dengan laman-laman web rasmi. Sekiranya ada apa-apa maklumat mengenai SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, maka rujuk dengan laman-laman web rasmi SPR itu sendiri. Mengundi ini membuat pilihan tentang masa depan kita. Mengundi meletakkan nasib negeri di tangan pemimpin. Sekiranya kita pilih pemimpin yang betul, maka baiklah pengakhirannya. Kalau kita pilih pemimpin yang tidak betul, tidak baik, tidak amanah, maka akan berlaku macam-macam masalah di kemudian hari. Kita nak duit rakyat dijaga dengan baik. Kita nak pembangunan dilakukan dengan baik. Ya, jadi saya harap anak-anak muda dan juga mereka yang mungkin di perantauan, anak-anak yang mungkin merantau, baliklah laksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, sebagai anak Negeri Sembilan untuk membuat pilihan yang terbaik demi masa depan di Sembilan.